Ini adalah fasa ketengah, geng. Masa untuk grade dan naikkan rank. Tapi, adakah anda merancang apa yang akan berlaku selepas jam ini berhenti? Dari umur 18 hingga 23, banyak yang berubah. Jam bergerak pantas, begitu juga hidup anda. Hanya fokus pada isukan, masa tidak boleh diundur. Setiap jam yang anda habiskan di depan skrin menambah beban pada tubuh dan minda. Keseimbangan hidup anda mula sengit, perlahan tanpa sedar. Risiko muncul. Hubungan terapai, mata letih, badan penat, prestasi akademik mula merosot. Ini bukan lagi bermanfaat, tapi memudaratkan. Inilah bahaya sebenar yang tersembunyi di sebalik pencapaian maya. Pemain isukan tersedak untuk hidup betul-betul stabil. Kita perlukan berat yang seimbang di kedua-dua sisi kehidupan. Kalau satu sisi diisi gaming saja, timbangan itu perlahan-lahan akan jatuh. Dan bila jatuh, hidup mula rasa tak terurus. Emosi pun mudah terganggu. Tapi bila kita mula tambah berat yang positif, segalanya perlahan-lahan berubah. Pertama, kesihatan, rehat yang cukup, badan bergerak dan minda kembali fokus. Kedua, ilmu, akademik, kemahiran baru dan peluang masa depan yang lebih luas. Ketiga, kasih sayang, keluarga dan kawan yang bagi sokongan, teguran dan semangat bila kita perlukan. Keseimbangan dalam isukan bukan hanya bergantung kepada jumlah masa bermain, tetapi pada kualiti permainan itu sendiri. Untuk membina kerjaya sebagai pemain, aspek etika, disiplin dan kawalan masa perlu diberi keutamaan. Kita mesti memastikan e-sukan tidak membawa kepada keganasan digital, tingkah laku toksik atau ketagihan. Sebaliknya, ia harus menjadi ruang untuk memupuk kematangan, tumpuan dan sahsiat positif. E-sukan memang hebat kerana ia membina fokus strategik dan disiplin. Namun hidup bukan hanya tentang permainan semata-mata. Tanpa imbangan yang betul antara dunia digital dan kehidupan sebenar, arah hidup boleh terbalik dan kejayaan sukar dikekalkan. Bila imbangan itu dijaga dengan baik, kehidupan anda tidak jatuh, malah menjadi lebih stabil dan bermakna. Pada ketika itu, anda bukan sahaja seorang pemain yang baik tetapi juga seorang individu yang benar-benar